Hello, Assalamualaikum. Saya dekat HQ dengan kita punya Top Man Gen Z, Hidayah. Woo, woo, woo. Hai. So, dengan kesempatan ini, kan, saya nak tanyalah kan, sebab Hidayah kan dah pergi YEC, Young Entrepreneur Campaign BE International kan. And then dapat peluang tanya banyak soalan dengan founder kan. Oi. So, apa yang you dapat melalui from YEC? Okay, apa yang saya dapat daripada Young Entrepreneur Campaign ni, actually walaupun kita dapat title top 1, tapi bila kita pergi dekat YEC tu, dia memang buat kita rasa sangat rendah diri sebab semua qualifiers kat situ kan, memang bila interview semua power yang rasa macam bukan power daripada segi achievement tau, daripada segi how they carry themselves. Sebab dekat BE pun kita belajar, actually rank is bukan nadi benar pun kan. Rank, income is not nadi benar. Tapi bila kita tengok attitude, bila pergi dekat YEC tu kan, kita nampak yang macam all this Gen Z qualifiers lah. First bila saya tengok qualifiers tu, saya rasa macam wow, aku tak rajin lagi macam ni, aku tak buat lagi macam dia buat ni. Macam oh my god, so much to learn. And then yang sangat-sangat berharga tu is actually dapat session dengan founders lah. Sebab mula-mula kita dengar yang rupanya sesi direct dengan founder yang macam kelas tu adalah CCA above sahaja sebenarnya, special session. Tapi kita dengar founder akan bersama kita. So kita macam okay, maybe kita akan terserempak boleh lah macam close up kan. But memang rezeki, rupanya hari pertama dinner tu memang pergi makan. Satu meja tu. Kita datang-datang sebenarnya nampak lagi seorang, ada Alin tu Gen Z juga. Macam kita orang quite, sebab kita ada, kita orang from the same team besar jugalah kan. So I was like nampak ada founder, I terus cakap boleh duduk lah selama je. I think sebab ramai orang mesti nampak benda yang sama. Sebab I bukan datang awal masa dinner tu tau, sebab masa tu dah ramai orang. Tapi I think I take the opportunity sebab mungkin tak ada ramai orang ada courage nak tanya boleh tak duduk dengan founder, depan founder tu. So I just datang saja, boleh duduk sini tak? Dia orang cakap I datang-datang dekat situ kan, I terus macam boleh tak ada kosong ke, I boleh duduk sini ke? So duduk lah, cumanya nak kata feeling dia adalah weh, itu kan buffet mahal, kau tak ada selera nak makan. Dia macam lantak pilau, makanan-makanan sedap ke apa semua tu. Dia macam okay, aku nak tanya apa kat founder, sebab you tak ada bayangan yang you akan dapat duduk terus makan dengan founder kan. Tapi sebenarnya kita tanya benda-benda basic lah. Macam contohnya soalan yang ditanya is actually macam mana medium lah. Sebab masa tu mula-mula dengan founder sempat makan semua dengan both of medium dengan Sir. Lepas tu sebab meja belakang tu pun ada lagi satu group Chinese kan. So Sir pergi situ, tolong yang dekat situ ada Gen Z kan. So saya dapat banyak tanya soalan first day tu dengan medium. Antara ni saya tanya macam mana dia konsisten. And actually saya dapat juga tanya macam mana media, bukan saya tanya lah, media cerita juga macam mana mula-mula dia nak buka BE tu. Tu yang kita rasa macam betul tadi dia cakap mission and vision kan. So sebenarnya founder kita ni adalah orang yang dah sangat-sangat berjaya. Dah sangat-sangat, maksudnya dia jadi millionaire pada usia 24 tahun tau. So kiranya sebelum dia kahwin, dia dah jadi millionaire. Kita punya founder, baru dia kahwin. So dia bagi tahu masa dia nak buka BE, dia punya anak sulung dah umur 13. You bayangkan kalau sebelum kahwin dia dah jutawan, lepas tu anak dia dah 13 tahun, dia dah mengalami kekayaan yang sangat dahsyat sebenarnya. Tetapi pada ketika itu, dia punya rangkaian dekat bisnes lama dia yang terjejas. Sampai dah tak boleh cari makan apa semua. Yang dia cerita macam mana dia educate anak dia, tu yang kita rasa sangat terharu lah. Dia cerita masa tu anak dia umur 13 tahun. Lepas tu dia kata dengan anak dia, lepas ni mama is going to be busy. Sebab dia kata masa 13 tahun anak dia tu dia baru ada idea nak buka BE. So kita tak tahulah actually masa 2017 tu anak dia dah umur berapa. Sebab you ingat macam satu hari je kan, tak kan. So masa tu lah yang bila dia, anak-anak dia macam tak boleh terima. Anak dia kata, mama we have everything already, kenapa mama nak bersusah payah sampai dia dah educate anak dia nak kena buat apa yang sulung kepada adik-adik apa semua kan. So dia cakap, you nampak tak auntie dengan uncle yang selalu jumpa mama, anak-anak dia orang tak dapat lagi apa yang you guys dapat. You rasa must be nice kan this kind of lifestyle, tapi you tahu tak how many people bawa mami ke mama, they still didn't get everything yang you dah rasa. You pun bukan, sebab itu kita yang buat kan. So dia kata I nak tolong orang-orang ni. So masa tu saya dengar rasa macam kan, rasa macam Masya Allah, sangatlah orang kata terharu lah bila dengar macam mana sebenarnya BE ni ditubuhkan, the idea and how medium nak membentuk macam tu. And then the second one is actually
mindset lah. Sebenarnya medium daripada dia kecil lagi, dia dah ada satu mindset, dia orang susah. Dia sangat-sangat susah yang memang setiap weekend dia part time goreng kuih tiaw 20 sen je gaji. Tu pun dia dah rasa sangat bermakna. Sebab cumanya I think beza medium dengan kita lain yang menghadapi kesusahan. Macam kita kan, kita memang fight juga bila kita susah tau. Tapi kita ada negative thought tau. Macam bestnya tengok orang kaya, bestnya orang ni macam untung lah kan. Tapi medium dia cerita, dia tak pernah rasa kesusahan yang dia dapat tu something yang negatif pun. Dia rasa macam alah siapa suruh you miskin. So inilah peluang untuk I. So daripada kecil dia dah fikir macam mana dia, kalau kita untung lah kan. Macam medium dia kata daripada kecil dia fikir macam mana I nak berjaya. Lepas tu dia tengok adakah berjaya, definition of berjaya macam ni I nak ke. Sebab tu dia kata dia dah tengok orang yang kerja makan gaji tapi berjaya sangat-sangat. Dia tak nak jadi macam tu. Sebab dia rasa macam tu ke career woman kan yang terpaksa korbankan anak-anak lah, macam-macam lah. So yang tu lah saya tengok, rupanya medium ni daripada kecil dia dah ada amalan yang 7 amalan harian kan. Lagi-lagi membaca tu, dia daripada kecil dia dah baca buku-buku orang berjaya. Sebab dia sentiasa fikir macam mana I nak jadi berjaya, macam mana I nak berjaya daripada kecil. So memang mindset. And then kita tanya juga dekat medium tentang macam mana dia keep consistent. Sebab nak consistent maksudnya macam you nak disiplin kan, hari-hari tu macam mana. So medium kata when you are going to do something big, it's ibarat you nak tolak batu besar naik gunung, naik mountain kan. So dia kata what will happen kalau you distracted ataupun you stop, memang jatuh balik batu tu. So dia kata imagine you dah buat satu effort tapi sebab you tak konsisten dia start balik. So benda tu dia kata I tak nak waste my time like that. And dia punya impact, you bayangkan you dah tolak susah-susah jatuh, you kena buat balik. Benda tu yang sakit. And Media cakap yang lagi bahaya kalau you keep on tak disiplin, bila you naik, satu hari nanti batu tu kan besar because you are carrying a heavy weight kan, tolak. So bila you tak betul-betul silap-silap batu tu hempap you boleh mati. Sebab tu dia kata itu adalah the price of being not discipline lah. Kalau you tak konsisten, you tak disiplin. So masa tu lah kita macam ouch kan. So yang tu. And then sebab medium, I suka medium ni, dia sebenarnya dia suka bagi analogi. So kita tanya lagi soalan yang macam kita ada ujian kan, macam network lah apa semua borak dengan medium kan. So medium terus macam kenapa you fikir macam tu? Dia macam bila kita sebenarnya kita ni banyak sangat negatif apa? Banyak overthink lah. Overthink. Lepas tu kita suka fokus pada problem. Sebenarnya padahal kita dalam Islam pun dah diajar kita kena fokus pada blessing. Kan? Sebab Islam pun dah ajar benda tu. You kena fokus pada benda yang bigger picture, hikmah. Tapi tu I cakap kita rasa sangat macam Masya Allah tu orang bukan Islam yang ajar aku benda ni. Maksudnya dia macam reaffirm yang Dayang kau ni patutnya kena fikir macam tu tapi kita tahu teori. Tapi medium dia cakap simple je dalam live. You tengok dia tanya you suka makan tahi tak? Bila tanya you suka makan tahi tak? Kita orang cakap lah tak suka makan tahi kan. Siapa je suka kan? You dengan tahi. Tapi dia kata ramai tak orang makan ikan bilis? Ikan bilis rangup sedap yang kecil kan, ikan bilis. So dia kata bila orang makan ikan bilis yang sedap, orang fikir ikan bilis tu sedap. Orang tak fikir pun dalam ikan bilis tu ada tahi ke tak ada. You just makan, you fikir sedap. So dia kata that is how you perceive everything in your life. So dia kata every time you bila nampak something happen, you pergi pandang tahi tu, you memang stuck lah. Tapi dia kata if every time you fikir benda yang bigger picture, you tak akan rasa macam duel lama-lama. So masa tu lah kita rasa macam wow, really macam dia buatkan kita yang rasa aku ni tengah ada problem. Sebenarnya bukan BE je, problem dalam life, benda-benda lain kan. Kita memang daily life of course lah semua orang diuji kan. So I was like ya Allah kenapa lah reaction lah kita. How reaction kita pada ujian tu yang membuatkan kita ni. Sebab dia cerita macam contoh lah, kita orang ada persamaan yang macam keluarga susah kan. So Media cerita lah dia ada satu momen zaman dia nak fight dulu belum jadi millionaire. Masa mula-mula dia buat bisnes direct selling kan. Dia kata dia tengah fight dekat Johor tu, ayah dia masuk hospital yang kena bayar duit muka je 3,000. So masa tu adalah something happen, zaman tu mana ada online transfer apa semua, dia kena guna pakcik dia punya swipekan credit card kan. So lepas tu dia terus buat credit card. Tapi dia nak kata penerimaan dia terhadap masalah tu bila dia baru kan bermula, lagi zaman tu 3,000 besar kan. Tapi Media cakap bagi I sangat happy I dapat bagi 3,000 dekat my dad. And walaupun duit I habis, I sangat happy sebab I boleh rajin lagi. Faham tak? Macam kalau kita, ya Allah duit aku, walaupun kau bagi kan. Sebab tu lah cakap macam kita nak ikhlas bukan senang. Tapi rupanya cara pandang mindset. Sebab tu dah kita selalu belajar dekat BE 99% mindset. 99% is mindset, 1% is skill sahaja. So sebab tu bila
bila medium cakap yang dia sangat bersyukur every time dia kena keluar duit for her family, dia rasa benda tu sangat happy sebab at least dia boleh bagi. So dia kata tak kisah habis sebab dia yakin dengan dia punya diri dia boleh buat balik. So every time itu yang macam padahal aku ni selalu dia rasa macam ya Allah time aku tengah struggle lah nak kena keluar duit contohnya kan. Tapi she is so positive and rasa macam malunya aku ni macam aku ni macam tak ikhlas. So kita belajar. And then banyak juga soalan apa lagi soalan-soalan yang tanya. Contohnya lah macam Najah dah kahwin dah? Belum. Kan so kita mestilah Gen Z ada tanya soalan tentang loneliness kan. Macam ni nak deal. So medium kata memang satu fokus. Lagi satu medium cakap pentingnya untuk kalau you boleh pilih. Dan dia kata dekat luar sana realiti orang bekerja, career woman kan. Sebab tu dia kata kena berjaya cepat-cepat. Sebab apa dia kata medium tak suka the idea of career woman kena pilih antara career ke anak ataupun keluarga. Sebab dia kata banyak sangat berlaku orang yang bila nak pursue dia punya career, apa yang dia akan buat, anak dia akan hantar pada, dia cakap kakak lah jaga kan, maksudnya babysitter. So dia kata growing up, anak tu akan lagi ikut cakap dia ke cakap kakak. So dia cakap macam tu. So dia tak suka the idea of anak dia sebenarnya orang lain yang jaga. So sebab tu dia kata especially Gen Z, kalau yang muda-muda yang belum kahwin lagi, fokus untuk berjaya betul-betul supaya when you ada family, you can give the best to your family. You tak payah nak apa orang kata pilih kerjaya ke family. You boleh dapat dua-dua sebab dia kata buat direct selling ni awal-awal you memang kena all out buat sampai you ada time flexibility. Sebab kita tanya madam how is your routine? Dia kata of course my routine sekarang dengan my routine masa I fight dulu berbeza lah. Dia kata dulu dia memang keluar 8 pagi 12 malam baru balik. Kalau macam medium dia kata dia hanya rehat dekat residential area sebab tempat-tempat macam tu selamat dia tidur dalam kereta sekejap tapi dia memang fight level dia macam tu. Sebab tapi berbalik tak sebab dia jadi milenial di usia sangat muda, bila dia dah ada family memang dia boleh all out dengan anak dia. So I really love sebab kita berbeza agama but I still really love the concept of nak jadi ibu. Yelah sebab jodoh ni kalau kita Islam jodoh ni rahsia Tuhan kan, macam kita tahu benda tu. So macam alang-alang kau belum jumpa jodoh kau lagi, all out lah, jangan nak layan galau tu. So macam sebab dia orang tanya kan Gen Z diuji dengan benda-benda ni lah sebenarnya kan. So dia kata better kita fokus terhadap goals kita sebab kalau you nak ada family pun you nak kena jadi a very successful mom yang you boleh fokus on your children. So I was like macam I thought medium ni jenis-jenis yang macam anak kau bila dah buat BE tak apalah orang lain jaga. Tak, medium sangat penting kan. Anak tu, ibu tu kena betul-betul be there for the children. So I really respect sebenarnya dia punya dia punya idea tu. Macam wow, memang sangat rasa macam bila duduk dengan medium tu kan rasa macam. And then diorang sangat sebab kita dapat makan malam and then kita dapat hari-hari ada MAM. Memang semua Gen Z yang kadang-kadang soalannya macam tak boleh belah betul lah. Macam tu Gen Z ni soalan kan tapi diorang ni maksudnya medium dengan sir ni jawab je. Apa lagi? Lepas tu kadang-kadang sorry lah kalau soalan saya bodoh ada orang tanya macam tu kan. No tak ada soalan yang macam tu. Maksudnya dia very humble lah. Kita bayangkan diorang ni dah macam level-level billionaire tau sebenarnya. Tapi very nak bagi tahu kan. Yes, and then one of the question yang ada yang tanya what will happen kalau medium dengan sir dah tak ada. Macam kan sebab tu lah sir kata first kalau orang terlalu skeptikal pasal benda tu you berjayalah sementara kita orang ada. Kalau you takut sangat you berjayalah sementara kita orang ada. Kenapa nak fikir zaman kita orang tak ada? Now you ada time untuk berjaya dulu kan. Tapi dia kata sebab tu lah apa yang kita bina sekarang ni kita memang nak buat yang hundreds years punya vision and mission yang sebab tu lah kita boleh nampak diorang betul-betul all out nak bantu young generation. Sebab dia kata dia tak nak lagi beberapa tahun pergi Bilasia Travel semua dah tua-tua naik cruise di larat. Sebab tu lah diorang dah nampak benda tu daripada sekarang. Dia kata sebenarnya kejatuhan banyak bisnes kat luar sana sebenarnya memang disebabkan tak ada pewaris, tak ada pelapis. Sebab tu lah tengok dengan effort yang BE buat sekarang kita dah nampak dah diorang ada ke diorang tak ada, diorang dah. And kita kan ada sistem duplication tu kan. Yang tu lah. So macam memang and sebenarnya kebanyakan yang lain semua benda memang mentor kita ajar sebenarnya. So kita nampak lah macam memang mentor aku macam cerminan founder betul ni macam tu. So rasa macam sebenarnya memang BE sebab medium cerita banyak 7 amalan harian juga sebenarnya. Membaca lepas tu buat yang step-step 7 amalan harian. Lepas tu dia kata berapa ramai orang sekarang you dah ada prospek beli barang customer IBO, new IBO, you suruh tak dia record buka video, buat video record dia buka produk.
unboxing. Dia kata penting. Dia kata benda-benda simple je tu sebab kalau kita boleh cakap sebab orang kena buat benda tu kalau contohnya ada apa-apa masalah, video tu juga boleh submit kan, tapi dia kata this video kalau posting impact dia tinggi. Sebab nak orang-orang biasa yang macam tu. So medium memang tekankan sebenarnya 7 amalan harian tu, daily habit, 3H, benda-benda tadi lah yang Najah share tu pun medium banyak. So kita rasa macam this BE syllabus dia bukan macam AI ke ataupun ada third party yang build tau. All this BE system yang kita sangat hargai sekarang memang diorang dah memang dialah yang pengasas benda tu. So bila kita dengar balik medium yang cakap wah they are really walk the talk. Memang respect Yes. Itulah antaranya. So banyak gila kita belajar from penyampaian daripada yang dah qualify YEC tu kan. Nanti Nina. Saya punya fighter kat Ipoh. Hai Nina. Nanti Nina. Oh dia? Nanti Nina. Oh Datin. Okay. Oh ingat Gen Z juga tadi. Dia selalu dengar. So tu je perkongsian yang kita dapat grab from Hidayah. Okay, terima kasih kerana berkongsi. So kita jumpa lagi. Bye. Bye.